Hai, selamat datang. Pernah tak kita fikir, selain soal duit, apa lagi agaknya yang boleh halang seorang budak tu daripada pergi ke sekolah? Hari ini, jom kita bongkar dinding-dinding halimunan dalam masyarakat kita. Halangan yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kuasanya sangat-sangat kuat dalam menentukan masa depan pendidikan seseorang. Jadi apa sebenarnya yang menghalang mereka? Kalau bukan semata-mata sebab duit atau sekolah tu jauh, apa lagi? Jawapannya sebenarnya jauh lebih rumit dan ia tersembunyi dalam cara masyarakat kita berfungsi. Ya, di sebalik isu ekonomi, ada satu kuasa lain yang tak nampak. Kuasa yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Inilah yang kita panggil halangan sosiobudaya. Jom kita bedah siasat satu persatu. Okey, halangan yang pertama. Ia bermula dengan satu soalan yang nampak mudah je. Apa yang lagi penting? Ini semua tentang persepsi masyarakat, macam mana mereka bandingkan nilai pendidikan dengan keperluan harian yang memang tak boleh tunggu. Cuba bayangkan dilema ni. Sebelah sini ada keperluan mendesak untuk tolong keluarga cari makan hari ini juga, sama ada tat kebun atau turun ke laut. Sebelah sana pula ada janji pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah. Bagi banyak keluarga, ini bukan pilihan yang senang tau. Ia satu pertarungan antara nak pastikan ada makanan atas meja malam ni dengan harapan untuk esok hari. Betul kan? Bila perut lapar hari ni, janji segulung ijazah pada masa depan yang belum tentu nampak macam terlalu jauh. Dan jangan salah faham, ini bukan sebab mereka tak ada cita-cita. Langsung tak. Ini adalah keputusan yang paling logik dan praktikal bila berdepan dengan realiti hidup yang mencabar. Seterusnya, mari kita tengok macam mana adat dan tradisi pula boleh jadi satu titik noktah yang mengejut dalam perjalanan pendidikan, terutamanya untuk anak-anak perempuan. Perjalanan mereka mula dengan penuh harapan. Masuk sekolah rendah, umur 6 tahun, belajar, sampailah umur 12. Lepas tu, tamat. Bagi sesetengah remaja perempuan, adat perkahwinan awal tu terus jadi penamat. Pintu sekolah tertutup rapat dan impian mereka mungkin terkubur macam tu je. Sifar, kosong. Inilah jumlah peluang untuk ramai gadis ni sambung belajar lepas mereka berkahwin. Satu tradisi dah letak noktah pada impian pendidikan mereka. Ia jadi satu pengakhiran yang muktamad. Halangan ketiga ni pula sering sangat orang terlepas pandang, tapi ia adalah dinding pertama yang pelajar-pelajar ni langgar sebaik saja mereka jejak kaki masuk kelas. Apa dia? Jurang bahasa. Jadi, apa benda sebenarnya jurang bahasa ni? Macam ni, cuba bayangkan bahasa yang awak guna setiap hari kat rumah, bahasa yang paling selesa, tiba-tiba jadi bahasa asing kat sekolah. Pelajar daripada komuniti orang asli contohnya, mereka kena terus beralih ke bahasa Melayu. Peralihan ni bukan senang, sangat mencabar. Dunia mereka seolah-olah terbelah dua. Di rumah, semua benda ada makna, semua faham. Tapi bila masuk sekolah, dunia tu tiba-tiba jadi penuh dengan tanda tanya. Setiap perkataan baru, setiap ayat, jadi macam satu teka-teki yang perlu diselesaikan. Jurang pemahaman ni bermula dari hari pertama lagi. Jadi, kita dah tengok 3 dinding halangan yang berbeza. Walaupun nampak macam isu yang berasingan, tapi sebenarnya semua ni saling berkait dan akhirnya membina satu tembok besar yang memang sangat susah nak ditembusi. Jom kita imbas balik 3 halangan utama ni. Pertama, persepsi masyarakat yang terpaksa memilih antara perut dan buku. Kedua, adat dan tradisi macam perkahwinan awal yang terus tutup pintu masa depan. Dan ketiga, jurang bahasa yang menjadikan sekolah tu satu dunia asing. Ketiga-tiganya adalah halangan sosiobudaya yang sangat nyata. Dan yang paling penting untuk kita ingat, ini bukan salah individu atau keluarga tu. Ini adalah cabaran komuniti yang sangat kompleks yang akarnya dah mendalam. Untuk selesaikannya, kita perlukan empati dan pemahaman, bukannya cepat-cepat nak menghukum. Selepas kita faham semua dinding-dinding ni, soalan besar yang tinggal untuk kita semua ialah, macam mana kita boleh mula bina jambatan? Jambatan yang boleh bantu setiap kanak-kanak ni melintasi semua halangan dan capai potensi penuh mereka. Apa peranan awak dalam membina jambatan ni?